Kalau tiba-tiba anda rasa sakit yang sangat mencucuk di bahagian belakang badan atau tepi pinggang, jangan anggap itu cuma sakit belakang yang biasa. Ya, mungkin tanda anda sedang mengalami batu garang. Jom kenali 5 tanda yang anda baru tahu. Tanda pertama, sakit pada bahagian belakang, sisi badan atau di bawah tulang rusuk. Ramai pesakit menggambarkan kesakitan ini sangat teruk. Malah ada yang mengatakan lebih sakit daripada bersalin. Kesakitan ni biasanya datang secara berulang dan tahapnya berubah-ubah. Tanda kedua, kesakitan mula bergerak. Apabila batu karang bergerak melalui saluran kencing, rasa sakit boleh merebak ke bahagian bawah perut dan pangkal peha. Tanda ketiga, pedih atau sakit ketika membuang air kencing. Anda mungkin rasa gerak ingin ke tandas, tetapi air kencing keluar sedikit. Ini mungkin berlaku kerana batu karang menghalang aliran air kencing. Tanda keempat, air kencing berwarna merah jambu, merah, coklat atau keruh. Kehadiran darah boleh berlaku apabila batu karang menjalarkan saluran kencing. Jika air kencing keruh atau berbau kuat, ia juga boleh menjadikan tanda jangkitan kuman. Tanda kelima, loya dan muntah. Buah pinggang dan sistem pencernaan berkongsi laluan saraf yang sama. Sebab itu, apabila buah pinggang mengalami kesakitan yang teruk, perut juga boleh memberi reaksi seperti rasa loya atau muntah. Jika anda mengalami simptom-simptom ini bersama demam, segera dapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan. Jika ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruangan komen dan jangan lupa minum air secukupnya setiap hari. Bye-bye.